Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Aidil Iman bin Muhammad Fazli. Kembali kita di dalam segmen Bahasa Ibunda. Pada hari ini, saya akan bawa kamu semua kita memperdengarkan, memperlihatkan bagaimana bahasa Banjar dipertuturkan oleh generasi tua di daerah Sabak Bernam. Kaum Banjar merupakan salah satu kumpulan etnik minoriti di Malaysia yang berasal dari Kalimantan Selatan, Indonesia. Di Malaysia, komuniti Banjar banyak menetap di kawasan luar bandar, terutamanya di negeri-negeri seperti Selangor, Perak dan Johor. Salah satu daerah yang mempunyai penempatan Banjar yang signifikan ialah Sabak Bernam, Selangor. Komuniti Banjar di Sabak Bernam telah berhijrah ke tanah Melayu sejak awal abad ke-20. Kebanyakannya untuk bekerja sebagai petani dan peneroka tanah. Mereka kini telah berasimilasi dengan masyarakat tempatan, namun masih mengekalkan beberapa aspek identiti budaya termasuk bahasa, adat dan makanan tradisional. Bahasa Banjar adalah cabang daripada rumpun Austronesia dan tergolong dalam kelompok bahasa Melayu Kalimantan. Ia mempunyai ciri unik dari segi sebutan dan kosakata yang berbeza daripada bahasa Melayu standard. Contohnya, perkataan kada bermaksud tidak dan ikam bermaksud awak ataupun kamu. Bahasa ini masih digunakan secara lisan oleh generasi tua, terutama dalam komunikasi harian sesama mereka. Saya juga telah berjaya menemu bual beberapa orang ahli Persatuan Banjar Sungai Besar untuk mendapatkan maklumat tentang bahasa Banjar. Kada mau lagi. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik ceritakan latar belakang Cik dan asal usulnya, adakah di sini atau di tempat lain sebelum ini? Assalamualaikum. Saya Elmi bin Sarani. Memang dilahirkan di kampung sinilah, di sebelah ni je, sama Sungai Bung yang lahirkan di sinilah tahun 1956 itu. Jadi masa yang buat surah buat Banjar sikit lah. Salah hal itu ini Banjar sejujurnya kada pernah Banjar. Peninian ko amo orang nak nakone amo orang aku nyambat orang takutan. Salah Pak. Peninian ko sebelah bini Batak. Oh. Tapi Batak Islam, jadi ya mendiling. Amun yang tahu lah. Tapi aku saja ya mana nih cucu Batak juga. Orang yang nyambat Batak tu orang dapat wani. Jadi itu peninian sebelah Umar lah. Jadi yang sebelah abah ni memang Banjar, tapi di rumah di Perhaloi umahku dengan arwah abah memang kada surah Banjar. Dengan anak-anak kada surah Banjar. Kami memang di Perhaloi ada surah Banjar. Aku ni surah Banjar hanya karena diam di kampung tu Banjar, oleh kata kesenian Banjar lah. Di sana tu jadi di Perhaloi memang pasal bergaul masyarakat. Banjar aku ni. Jadi yalah aku gini dia di kampung kada lawas. Umur 16 tahun dah keluar dah belajar, keluar dah daripada kampung. Sampai umur 56 hanya balik. Abdul Askar. Nyambat inilah Askar ya. Jadi anak-anakku
walaupun umahnya ni umah ayah Banjar, tapi dia kesuah surah Banjar dengan anak-anak arwah bini lah. Jadinya ya anak-anak pun bila balik kampung dengan ininya, yang nawarkan ininya surah Banjar. Ininya ni Banjar lah, tapi jadi surah apalah nenek ni aja. Itu Bang. Jadi bila dah balik ke kampung ni bini aja, biarlah anak kita. Bila kampung bini, anak-anak ni adalah sikit belajar lah. Banjar yang nak tahu sikit. Mau ada gen boleh belajar di pada 60% lah. Yang di pemerhati tapi anak surah kada paten lah. Aku ni kada kira lah. Aku habis askar umur 40 aku ke Wikilang. Wikilang tu ya supervisor apa sebenarnya anak. Aku ni ternyaro ani supervisor encik ke apakah angahnya. Dia kata aku Banjar. Keren. Aku dikira aku serangan, dah ada dia Banjar tapi Banjar orang. Sekarang angahnya daripada yang bawah sampai sarung angahnya. Jadi kadalah aku nak ni apanya. Yang kata menyambat ni cara pembelajaran kita ni. Ya, nak menghidupkan balik Banjar ni. Itulah salah satunya budaya kita ni. Yang nak dihidupkan yang di sini, nak dibandingkan dengan di Banjar. Pasal banyakannya kawin dah campur. Kawin dah. Ialah ipar-iparku adik-adikku yang mana berkawinnya memang kada tahu tidak surah Banjar. Yang adalah ramai yang Jawa. Keduanya kada tahu Jawa, kada bisa Banjar kan. Jadi satu lagi aku suka menghidupkan bila Banjarnya bila hari raya. Bila kita bermaafan. Amun yang Jawa ngapuronya tu sampai itu daripada lantai sampai ke siling. Surahnya. Kada kaleng-kaleng itu Banjar nyaman aja. Berilaan habis. Berilaan tu habis potong sekian sekali. Jadi buat. Ini berapa yang ikut yang mana kawanan mana? Berilaan habis. Sama dah kada habis. Itulah salah satu tradisi yang menghidupkan Banjar yang pertama sekali yang boleh dia ni kan lah. Kemana kan itu kawan berilaan lah. Spanyol. Aku di ketawa di banyak aku tu treng Jawa daripada lantai sampai ke siling kita ke ngapuro salaman itu apa yang anaknya lama maafan hari raya. Ya aku Banjar habis berilaan habis. Itu kadalah anak tapi yang jadi pada dia nanti nak majukan sendiri lah nak hidupkan. Okey, jadi sebelum
kita berpisah ni, aku hendak berpesan lah kepada anak-anak yang anom, kalau boleh sesamaan lah kita belajar bersurah bahasa Banjar, maharate Banjar. Jadi amun bahasa Banjar ni pagun dipandirikan banyak orang bersurah, jadi asal lambat lah juga. Kalau tak, memang bahasa Banjar ni pupus lah, ngalih lah. Jadi mudah-mudahan lah bahasa Banjar ni kekal selama-lamanya. Mantap! Banjar Sarabakawa. Akhir kata daripada saya juga mengharapkan bahasa Banjar ini dapat kita perkekalkan kerana ianya merupakan warisan kita. Semoga kita berjumpa lagi di lain segmen, di lain masa, di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin memetik satu petikan ayat daripada bahasa Banjar itu sendiri, iaitu ialah kulaan ko diganang.